menang dalam mengharungi ujian. Serupalah dengan adik-adik kita ni pelajar tahfiz. 3 tahun dah hafal Quran, tidur tak cukup, main tak boleh, mengorak tak boleh, makan kari kepala ikan tak boleh. 3 tahun dah hafal Quran, hari ni tamat 30 juzuk. Barakallah, seronoknya. Tuhan saja yang tahu macam mana seronoknya hafal Quran 30 juzuk. Yang adik-adik hafal Quran di sini, ustaz-ustaz baik-baik, Ustaz Rawi, Ustaz Zuhair, baik-baik belaka. Belum lagi hafal Quran di Pakistan. Di Pakistan, bila tengoklah, tiap-tiap hari kena balun. Salah pun kena, betul pun kena. Punya teruknya tuan-tuan ustaz tu, Mahat Tafiz di Pakistan. Silap sikit aja penyepak tuan-tuan. Penyepak saya tak puas lagi, halus jari saya. Kena penyepak Pakistan. Bergegar ni tuan-tuan. Saya hari ni malu lah tuan-tuan. Pakistan berjaya melayakkan diri dalam kejohanan golf dunia, menewaskan Malaysia. Pakistan di padang golf ada? Itu yang saya menung, ada padang golf di Pakistan. Dema yang tak ada padang golf pun boleh masuk Piala Dunia tuan-tuan. Malaysia ni asal jumpa padang golf, asal padang golf jumpa, tak boleh pergi. Ada apa benda kita ni tuan-tuan? Stadium berpuluh-puluh ribu menyumpah stadium, kalah saja. Dengan Laos kalah. Dengan Laos kalah tu saya boleh terima lagi. Dengan Palestin pun kalah tuan-tuan. Tak munasabah tu tuan-tuan. Itu nama dia Munasarawak. Dia tak munasabah ni. Adik-adik yang hafal Quran di Pakistan, ustaz nak bagi tahu, betul pun kena, salah pun kena. Sahabat saya tak pernah salah, asal hafal Quran dapat, asal tebuk mana-mana ayat dapat, tapi tetap kena penampah. Tamat je, khatam dah 30 juzuk, dia suruh kali belakang. Dia ambil tangan dia, kedebuk di belakang, menggeliat kawan ni. Dia tanya pada ustaz dia, kenapa pukul? Barakallah, jalan. Ambil barakah. Tuan-tuan, kalau kita siku dah. Saya tanya pada satu ustaz Pakistan, kenapa perlu pukul orang hafal Quran? Dia kata, Syekh, orang Pakistan ni, dia masak kari, masak nasi, masak lauk dalam dapur, dalam periuk tanah. Periuk tanah tu cuba tuan-tuan tengok. Ingat senang kan nak uli dah. Kena penyit, kena uli macam-macam, kena tepuk-tepuk macam roti canai tu. Kemudian kena bakar, kena jemur, kena bakar, kena jemur, baru boleh pakai. Barulah periuk tadi boleh dimasak bagi makan kepada ramai manusia. Macam itulah orang yang hafal Quran. Kena pukul, kena sepak, kena terajang. Bila dah habis nanti, barulah dia boleh mengajar pada orang. Dia buat orang macam periuk tanah tuan-tuan. Jadi siapa yang nak jadi periuk tanah, pergilah Pakistan. Itu kaedah mereka. Tapi yang pentingnya apa? Bila dah habis tamat, baru kita rasa nikmatnya kesusahan yang Allah Ta'ala bagi. Nikmatnya